Cukup-cukup nak haram apa pendek ni. Time nak mengkedara je aku. Time nak mengkedara je aku. Time nak mengkedara je aku. Aku ni di mata dia ni kuli bata hamba abdi baru agamanya no. Aku tahulah ayak tangan aku ni sedap. Masakan aku ni sedap. Walaupun simple kan sedap. Tapi takkan sampai sedia-sedia aku yang nak kena buat. Hati perut tu lempang. Pergi ke mana pasal apa yang duk jadi buta perut bodoh kayu tak padangan tu nak mampu berbau tanah dah kan. Kerja nak menyusahkan orang je. Awak lah. Awak dia tak mau rabut mampu buang toyah hampa tu. Duk taruh buat apa. Tak tahu menatang purbakala lagu tu. Aku ni mana dengan sibuk sana sini nak kena terpapi kan. Petang ni nak pergi rumah milah petani tu nak pergi mengurut dengan dia. Pagi tadi mana dengan orang kampung pakai demai merepot kata babi berlambak-lambak duk masuk kebun depa duk mengkedarah ubi kayu depa. Sampai sepagi kau dah duk kira bercara dengan depa. Hampa tahu dak mana dengan kita kena telefon panggil orang mai tembak babi ni aku nak masuk pula nak bagi babi tua mengkedarah. Cukup-cukup nak haram oh. Hidup aku ni sedia-sedia dikelilingi dengan babi-babi yang betul dak. Mau kalau kata gamuk aku ni dah mengamuk, aku maki muka 2-3 kandang kan. Ha gaduh tak boleh terima, amuk melompat sopa mana dengan kera lutung. Menantu dah haka kepala bapa hang. Mak mentua perangai sopa nak haram duk menyusah aku sedia-sedia ni apa tak mau nak kira pula. Nasib baiklah daripada mula menikah dulu aku abang dekat Abang Ibrahim hampa suruh pindah duduk luar. Mau kalau kata gamuk duk menumpang dia ke? Tera kita tak menumpang dia duduk asin sebelah ni pun dia boleh buat dekat kita ni sopa dengan kuli batak hamba abdi baru dia kan. Telah lagi lah orang kata kan lagi seronok lah dia duk menari tak kepala kita. Mak pak aku sendiri tak pernah duk buat kuli batak hamba abdi baru dekat aku macam dia duk buat betul dah. Pasal itulah kau dah nak habang dekat hampa nak adik-adik kau dah baru nak menikah kalau boleh tu kan usahakan jangan menumpang dengan mak mentua hampa. Lagu mana dia baik sekalipun dengan hampa dia tetap orang cik oi. Hati perut orang ni kita kena faham-faham. Time dia suka tu dia suka lah. Time dia tak suka tu dia buat anjing lah dekat hampa. Baik lagu mana pun hang tak nak sama macam anak keluar daripada kelopak bunga kewa dia. Rupalah dengan toyah hampa ni aku daripada mula menikah lagi dah boleh berbau dah bangkai-bangkai yang akan terjadi lepas nikah hang tahu dah. Pasal itulah aku ajak duduk asin. So lepas hampa dah goreng semua ayam mati pedai apa semua dengan tempe tu kita tumis bawang putih dan bawang besar. Lepas tu hampa peren masuk pi kat dalam tu kicap makan. Hari ni kau dah buat menu simple je. Kau dah nak perhabis buang apa ada dalam peti air tu kan. Mampuilah hang nak mengkedarah ke hang tak mau mengkedarah hang punya pasal. Aku dah mau masuk mengkedarah bagi kat hang ni kira dah cukup besar rahmat dah orang katakan. Dah lah 5 duit pun haram tak mau bagi nak komplain pula. Hidup mampui ni kerja nak benda peri je mengkedarah peri barang-barang peri amboi ayam katik kau lah narang banyak cantik muka hang. Cukup nak haram bangsa mak mentua muka tak tahu malu. Candik ni sampai tak larang nak candik dah. Video ni sampai beratus video buat dah tak faham juga. Lepas tu kau dah lempak pula masuk pi kat dalam tu kita punya serbuk lada hitam dan juga sedikit serbuk lada putih. Pasal lada hitam kau dah habis dah tinggal banyak tu je tu yang aku tambah lada putih sama tu. Hang nak mengkedarah ke hang tak mau mengkedarah ke terpulang punya pasal mampui pi 5 duit haram tak bagi nak komplain itu ini cermat sama nah. Jangan duk mencari sangat kau rojo batang mok masuk pi dalam engkong tu pi ngayak 12 tu kot. So lepas sayur tu dah mula lembut cantik elok tu kita lempak semua kita goreng tadi sayang masuk pi dalam belanga tu tempe ayam hati pedai ayam semua. Hampa bayang tengok lah mau kalau kata gamuk kau order dulu kan daripada mula menikah menumpang dengan dia lagu mana baru dia buat kat aku tak tahulah. Pasal itu kau dah kata kat adik-adik kau dah semua mau kalau kata isi-isu nak menikah sayang usahakan untuk duduk rumah sendiri. Kalau ada duit lebih buat rumah sendiri sayang. Kau dah tambah ayak masuk pi dalam tu sikit nak bagi dia ada cap-cap sikit lah kan. Tak ada lah kering saja semata-mata. Untuk hampa orang Perlis, orang Kedah, orang Penang, Seberang Jaya lah kan. Pulau tak termasuk nah. Mau kalau kata gamuk ada tanah sendiri kau dah nak kenaikan hampa dengan ni Ho Construction. Bukan kaleng-kaleng punya construction lah kau dah kenaikan dekat hampa ni cik oi. Kontraktor depa berpengalaman lebih daripada 40 tahun berdaftar dengan CIDB cik. Kira memang berpengalaman cekap trusted pula tu beratus biji rumah dah depa buat sayang. Yang paling syok sekali booking nak buat rumah ni serendah RM1,000 sahaja. Pembayaran pula sayang cash tapi hampa boleh bayar 5 kali sepanjang proses pembinaan rumah idaman hampa tu. Depa nanti buat semua cantik-cantik elok-elok dekat hampa. Atap genting lah, piling konkrit lah, fully tile lah, pintu tingkap longkang semua cukup lengkap. Tapi suka untuk kau dah nak pesan lah dekat hampa nak kita mau kalau kata gamau nak buat baju sayang sukat badan sendiri. Jangan duk pi sukat padunyok no. Lagu tu jugalah nak buat rumah kan. Ada modal 5 kupang takkan duk terbiang nak buat rumah RM500 kot. Tapi dengan Ho Construction ni sayang hampa jangan risau jangan segan. Rumah idaman atas tanah hampa sendiri bukan lagi impian sayang. Mau kalau kata gamau hampa berminat nak buat rumah idaman hampa dekat atas tanah hampa sendiri pakai-pakai lah hampa pi telefon tu dekat Ho Construction. Atau lebih baik lagi sayang hampa taruh pacak pi dekat depa punya showroom dekat Easy Tol Pendang. Senang nak cari sayang hang Google je confirm jumpa So mau kalau kata gamau hampa nak bina rumah idaman atas tanah hampa sendiri jangan lupa pakat-pakat terpa pi dekat Ho Construction.